Presiden Persatuan Bola Sepak Indonesia Erick Thohir membuat pengakuan mengejut terhadap tuduhan dalang di sebalik kes warisan Malaysia. Erick Thohir menyifatkan tuduhan bahawa beliau dalang di sebalik aduan Vietnam kepada FIFA sebagai karut. Hal ini dinyatakan dengan tegas oleh Erick apabila diminta mengulas tuduhan yang dibuat sebuah portal Malaysia berhubung perkara itu. Beliau yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia menyifatkan pengadu bukan tahap dirinya. Selain itu, Erick melihat tidak ada manfaat untuk mencampuri hal ehwal bola sepak negara lain. Saya rasa buat apa kita mencampuri kemajuan negara lain, sedangkan kita saling memerlukan. Kita bersaing antara negara Asia Tenggara ataupun taraf kita ke negara-negara Asia. Jadi mohon maaf, saya kelasnya bukan di situ, ujar beliau. Aduan berkenaan telah menyebabkan 7 pemain warisan Malaysia dikenakan penggantungan 12 bulan oleh FIFA. CAS kemudiannya memberi kebenaran kepada mereka untuk beraksi sementara sehingga keputusan rayuan rasmi diumumkan.